والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد. Muslimin dan muslimat, sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, kembali kita dalam program Duha atau ceramah Jamuratul Malaya JRM Pasir Gudang yang berkeudara setiap hari Rabu, insya-Allah pada jam 9 pagi sehingga 10 pagi. Hari ini 29 hari bulan 10 tahun 2025, siri yang ke-55 yang berkait dengan tentang tanda-tanda kiamat. Ini adalah tajuk yang kebiasaan dibincangkan dan dibicarakan oleh ramai para asatizah secara kuliah maghribnya, secara ceramahnya dan berbagai bentuk versi penyampaian. Namun kita ingin menjelaskan tentang tanda-tanda kiamat ini secara ilmiah atau secara turutan, atau kita namakan secara fasa demi pasal dalam beberapa siri yang kita akan paparkan bermula pada hari ini, insya-Allah taala, membicarakan tentang tanda-tanda kiamat. Bila kita menyebut tentang kiamat, maka yang kita bayangkan ialah dunia ini akan hancur dan manusia semuanya akan mati. Bila kita sebut kiamat, berarti hari di mana manusia akan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan akan dihisap, dibentangkan buku catatannya. Namun kita bukan bicara tentang mahsyar sebenarnya. Kita nak bicarakan tentang kiamat, iaitu apa yang berada sekeliling kita dalam kesempatan-kesempatan yang kita masih punyai. Kerana bila mana kita dah dibangkitkan, kita dah tak ada kesempatan apa-apa. Tapi kita nak bicara tentang bagaimana kiamat proses ini berlaku. Kerana dalam kita membicarakan tanda kiamat, ada dia punya signifikan dia. Baik, kita lihat kenapa bila kita katakan bicara tentang kiamat ini sudah pun dibicarakan oleh Nabi-Nabi terdahulu. Telah dibicarakan oleh Nabi Nuh AS. Bahkan dibicarakan oleh semua para rasul yang diutuskan oleh Allah Ta'ala. Termasuk baginda kita Nabi Muhammad SAW. Tapi kita kata, oh kiamat tak berlaku pun. Belum berlaku.
Kan itu kita sebut tentang tanda kiamat. Tetapi bila kita sebut tanda, bererti kiamat itu makin hampir. Bererti kiamat itu benar. Bererti peluang untuk kita bersedia masih ada. Bererti ruang-ruang untuk kita menambahkan bekalan masih ada. Kan itu bicaranya tentang asyratus sa'ah, iaitu kita sebut tanda-tanda kiamat. Itu tanda-tanda akan berakhirnya dunia ini. Dan tanda-tanda akan matinya semua hamba-hamba Allah Ta'ala. Bukan sekadar manusia, termasuklah jin, termasuklah haiwan-haiwan, bukan termasuklah seluruh makhluk Allah Ta'ala, tak terkecuali juga pada malaikatnya. Namun kalau kita tanya secara bahasa mudah, kenapa pentingnya kita bicara tentang tanda kiamat? Kadang-kadang bicara tentang tanda kiamat ini, orang benda tu pun belum berlaku, bahkan orang yang bicara ni pun dah mati, kata kita. Tuan-tuan sekalian, tanda kiamat ni perlu kita dia ada peringkat-peringkatnya. Pertama kita nak jelaskan dahulu 9 sebab kenapa kita bicarakan tentang tanda kiamat. Ada 9 sebab. Sebab pertama, untuk menguatkan keimanan kita pada Allah. Dan ini yang disebut oleh Allah dalam menyatakan sifat-sifat orang beriman, allazina yu'minuna bil ghaib. Dan orang-orang yang beriman dengan perkara yang gaib. Perkara yang gaib ini perkara yang tidak dilihat oleh manusia. Sama ada tidak dilihat sekarang dan tempoh ini atau satu tempoh yang mendatang. Sehingga waktu yang ditentukan oleh Allah SWT. Seumpama, saya belum dapat tengok bayi saya. Kenapa? Kerana ia belum berpindah daripada alam roh kepada alam janin. Dan waktu dia masuk alam janin, saya juga belum melihatnya. Kan ia belum berpindah daripada alam janin kepada alam syahadah. Sehingga sampai waktunya saya pun nampak. Maka saya melihat tanda-tandanya ada. Kehamilan isteri saya sebagai contoh. Perutnya makin membesar dan beberapa alahan-alahannya berlaku kontras dan sebagainya sehingga dia melahirkan anak. Maka kiamat tu tujuan kita membicarakannya ialah untuk menguatkan keimanan kita. Untuk menunjukkan bahawa apa yang berlaku itu yang Allah Ta'ala beritahu. Yang Nabi SAW beritahu. Maka di sini asas kita percaya kenapa? Kerana iman kita pada Allah. Yang kedua, kenapa kita bicarakan tentang kiamat? Kerana ia memberi galakan dan dorongan untuk kita beribadat. Tetapi bila kita tahu, bila kita dengar, bila kita lihat tanda-tanda ini berlaku, maka ia mendorong untuk kita memperbanyakkan lagi amal soleh. Sama seperti bila kita tahu kita makin tua dan tanda kematian kita hampir. Doktor beritahu awak ni mungkin 5-6 bulan lagi akan matilah. Bermula dengan pucat tubuh awak, bermula kuning mata awak, bermula pucat awak punya lidah dan sebagainya. Lalu apa yang kita lakukan dalam peluang-peluang yang terhidang ini? Memperbanyakkan ibadat. Jadi bila kita tahu tanda kiamat, bila kita bicarakan ini bahawa memang tanda kiamat ini berlaku, maka tambahkan amal sebelum kita bertemu dengan Allah SWT. Dan yang ketiga, kerana dalam tanda kiamat ini ada penjelasan hukum. Umpamanya bila Rasulullah menyatakan bahawa Dajjal akan berkeliaran selama 40 hari. Tang hari pertama seperti setahun. Maka Nabi menjelaskan bagaimana hukum hakam perlu dilaksanakan ketika mana berlakunya tanda-tanda kiamat ini. Apakah cukup, kata para sahabat, memadai bagi kami untuk solat 5 waktu sahaja? Sedangkan sehari itu seperti setahun. Nabi kata tak, kamu kena solat macam setahun walaupun di sehari. Jadi ada penjelasan hukum hakam terhadap tanda-tanda kiamat. Yang keempat, kenapa kita bicarakan tentang tanda kiamat? Kerana ia menunjukkan kebenaran Nabi kita Muhammad SAW. Tuan-tuan, musyrikin Mekah, bahkan manusia yang tidak mahu memeluk Islam menyatakan Rasulullah berbohong. Dan ciri-ciri fitnah mereka bahawa Nabi SAW berbohong. Maka ini adalah satu bentuk pembodohan diri sendiri. Kerana masakan Rasulullah SAW berbohong dengan 2000 bilion umat Islam yang telah memeluk Islam. Tetapi kita kalau nak bohong, hanya sekelompok je percaya. Sekelompok lagi tak akan percaya. Dan kelompok yang percaya ini pasti kelompok yang sedikit yang percaya pada kita. Kelompok majoriti nampak akan pembohongan. Maka Nabi SAW kalau baginda berbohong, masakan dakwah ini turut tersebar.
bukan bagi menegaskan tentang kebenaran baginda sallallahu alaihi wasallam, maka inilah tanda kiamat yang Nabi sebut. Yang Nabi kata negara Arab akan jadi kaya, maka kaya. Rasulullah menyebut tentang limpah harta yang berlaku. Tetapi ketika mana ada seorang lelaki tak percaya Nabi Muhammad SAW. Namanya ialah Adi bin Hatim. Daripada kabilah Ta'i. Atau Adi bin Hatim At-Ta'i. Dia tak percaya, maka ketika mana dalam satu peperangan, Rasulullah SAW hantar Sayyidina Ali bagi memerangi kabilah Ta'i yang berada di utara Mekah atau utara Arab Saudi. Maka berjadi dikalahkan kabilah ini. Lalu tertawang seorang wanita bernama Safana atau namanya Safiyah. Safana bin Hatim, adik kepada Adi. Maka Safana melihat akhlak baginda SAW. Bahkan membebaskan Safana tanpa sebarang tebusan. Tanpa sebarang mengambil timbal balas. Bahkan Safana melihat akhlak baginda SAW. Kepribadian baginda yang tidak menunjukkan baginda seorang raja, seorang penguasa yang ingin pertahankan kuasa. Tetapi Nabi SAW ingin menyebarkan kebaikan dan kebenaran. Akhirnya, Safana pulang pada kaumnya dan bercerita pada abangnya Adi dan mengajak abangnya memeluk Islam. Maka Adi datang mengunjungi baginda SAW untuk melihat akhlak Rasulullah. Maka Rasulullah ajak dia pergi ke rumah. Bila Rasulullah ajak ke rumah Nabi yang sederhana, yang menunjukkan bukan Nabi memegang kuasa untuk mengumpul harta, jauh sekali untuk menjadi kaya. Dan dalam perjalanan disapa oleh orang tua dan Nabi berhenti melayannya. Oh, ini bukan tabiat raja. Dan datang pula kanak-kanak membisikkan sesuatu dan Nabi mendengarnya. Oh, ini orang yang memuliakan kanak-kanak. Sehingga Rasulullah SAW berkata kepada Adi, wahai Adi, apa yang menghalang kau masuk Islam? Apakah yang menghalang kau masuk Islam kerana orang Islam miskin? Kamu nanti pasti akan melihat limpah harta berlaku pada umat Islam. Wahai Adi, apakah yang menghalang kamu memeluk Islam? Disebabkan umat Islam ini sedikit. Kamu pasti akan melihat nanti seorang wanita berjalan daripada Qadisiyah menuju ke Baitullahil Haram, Mekah, tanpa takut sesuatu pun. Wahai Adi, apakah kamu yang menghalang kamu memeluk Islam? Kerana orang Islam tak punya kuasa. Kamu akan dapati suatu hari nanti bahawa Rom dan Parsi akan jatuh ke tangan umat Islam. Dan akhirnya Adi radhiyallahu ta'ala anhu memeluk Islam. Lalu katanya, dia melihat apa yang Nabi cakap. Kan Rasulullah menyebut tentang tanda kiamat. Dia melihat bagaimana selepas kewafatan Rasulullah SAW. Di bawah pemerintahan Umar Khattab. Jatuhnya Rom dan Parsi. Dan dia melihat bagaimana limpah harta yang banyak. Dia melihat bagaimana wanita itu berjalan seorang diri sampai ke kota Mekah menaiki unta tanpa takut sesuatu pun, tanpa bimbang sesuatu dan selamat. Ini menunjukkan kebenaran dakwah Nabi SAW. Maka bicara tentang kiamat, bicara tentang kebenaran Rasulullah SAW. Sebab Nabi ni bukan beramal, Nabi bukan meramal, Nabi bukan cerita mimpi tak akhir. Nabi cerita tentang tanda kiamat yang Allah Ta'ala wahyukan pada baginda SAW. Dan yang kelima, kenapa kita bicara tentang kiamat? Kerana supaya kita tahu cara berurusan dengan kiamat dengan cara yang betul. Tak ada orang tipu kita. Tuan-tuan, bila kita tak bicara tentang kiamat, ramai orang tipu kita. Dia tipu kata Dajjal dah keluar lah. Baby Dajjal dah dilahirkan. Walau Dajjal ni bukan dilahirkan. Dia dah ada. Dia dah siap lah. Mereka cerita kononnya dah kiamat. Ramadan ini, Ramadan terakhir. Walau tanda-tanda kiamat lain belum berlaku lagi. Ada orang tuan-tuan sekalian. Sebab dia nak tarik perhatian. Dia bercakap secara perkara khurafat. Secara semua perkara-perkara yang dia nak tunjukkan dia lebih tahu pada orang lain. Termasuk yang kita selalu dengar. Kisah mimpi tak akhir. Perjalanan mimpi tak akhir. Kononnya akan berlaku begini, begitu, begini. Tak berlaku pun. Orang-orang yang kalau kita tak belajar tentang kiamat, kita akan dikelirukan dengan orang-orang yang mengambil kesempatan daripada kebodohan kita. Akhirnya mengaku Mahdi dah keluar. Keluar kat mana? Keluar kat tanah lain. Oh, Mahdi dah keluar. Mana dia? Dia ada kat Putrajaya. Oh, Mahdi dah keluar. Dia ada kat mana? Oh, dia ada dekat
Sibu, Sabah. Dia dekat Kuching, Sarawak. Dia dekat, kata ini semua pembodohan akal. Sebab itu bila kita belajar tentang tanda kiamat dengan cara yang betul, tak ada orang boleh tipu kita. Tak ada orang boleh lebong kita. Kita tahu kalau Imam Mahdi tu siapa. Ini semua pakat ngaku Imam Mahdi, jual air tebu pun mengaku Mahdi, jual pisang goreng pun mengaku Mahdi. Itu part time dia punya. Yang kerja kerani pun nak mengaku Mahdi. Ni yang jadi YB pun nak mengaku Mahdi. Yang jadi Perdana Menteri pun mengaku Mahdi. Raja pun tumpas kaki mengadu Mahdi. Golongan-golongan yang disebut sebagai pengampu-pengampu pun kata memanglah dia Mahdi yang kita tunggu-tunggu. Maka semua benda ini memperbodohkan akal kita. Jadi baik kita belajar. Lalu kita tahu Mahdi secara jelas. Sebab itu saya insya-Allah akan bicarakan tentang Mahdi secara jelas, secara detail. Siapa Imam Mahdi, bagaimana sifat-sifatnya dalam siri-siri yang akan datang. Supaya tuan-tuan kita tak ditipu. Sebab saya selalu tengok dan saya selalu dengar orang ni mengaku Imam Mahdi, yang ni mengaku Imam Mahdi. Ramai pula Selangor ada Imam Mahdi dia. Dekat Kelantan ada Imam Mahdi, dekat Johor ada Imam Mahdi. Akhirnya dekat pejabat kita kerja pun ada Mahdi juga. Ramainya Mahdi, berapa orang Mahdi ni. Keliru. Yang keliru tu orang-orang yang tak tahu. Orang yang tahu, dia tahu ini semua bukan Mahdi. Ini semua geng-geng otak belaka ni. Ini geng-geng penipu, pembohong. Dan yang keenam, tujuan kita bicarakan tentang tanda-tanda kiamat sebagai persiapan diri. Apa yang kita nak buat? Rasulullah menyatakan bila Dajjal keluar, kamu kena lari sejauh-jauhnya. Itu persiapan. Rasulullah menyatakan bahawa bila Dajjal keluar nanti, maka jagalah anak-anak perempuan kamu. Bila sebut tentang berlaku tanda kiamat, buat macam ni, buat macam ni. Rasulullah mengajar kita persiapan diri. Kalau nanti Imam Mahdi keluar, cepat-cepat kita berbai'ah. Walau bagaimanapun kita mesti mendatanginya. Maka ini semua adalah persiapan diri kita. Kalau kita tidak bicarakan tentang kiamat, nescaya kita tak tahu bagaimana nak bersiap diri kita. Bila Rasulullah menyatakan akan berlaku gempa bumi di timur dan di barat, di semenanjung tanah Arab, maka apa persiapan kita? Bila baginda sallallahu alaihi wasallam menceritakan bahawa akan berlakunya anak-anak derhaka, ibu-ibu yang melahirkan anak derhaka, maka apa persiapan kita? Mulai pendidikan anak-anak, menyedarkan masyarakat. Rasulullah menyatakan tentang ramainya orang-orang yang tidak solat. Maka apa persiapan kita? Baginda menyatakan datang qudanna ural islami urwatan fakullaman taqadat urwat tathabbatan nas billati taliha fa awwaluhunna naqdan al-hukm wa akhiruhunna as-salah. Islam ni akan ditinggalkan satu persatu. Dan setiap kali ia ditinggalkan, maka mereka akan berpegang dengan apa yang masih ada. Yang pertama ditinggalkan ialah politik. Dan yang kedua, yang terakhir ditinggalkan ialah solat. Lalu bila kita tahu yang pertama yang ditinggalkan oleh umat Islam ialah politik, maka kita pun persiapkan diri kita untuk membentuk politik Islam yang betul. Bahawa kita orang Islam perlu berjuang secara politik. Kerana sekular, mereka berjuang dalam politik. Kapitalis, mereka berjuang dalam politik. Komunis, mereka berjuang dalam politik. Golongan-golongan yang disebut sebagai LGBT, mereka berjuang dalam politik. Mereka dah ada di parlimen LGBT. Tiba-tiba golongan Islamik tidak mahu berjuang dalam politik. Sehingga ruang itu kosong, diisi oleh golongan-golongan mungkar, golongan-golongan maksiat. Maka Rasulullah sebut, perkara yang pertama yang ditinggalkan oleh umat Islam adalah politik. Lalu umat Islam sendiri yang meragui politik Islam. Lalu mereka menuduh sebagai tunggang agama. Religious rider. Ini tuan-tuan benda yang kita perlu bersiap sedia. Kita tetap akan menyiapkan pentas politik umat Islam. Untuk menjaga Islam dan syariat sebagai satu kesinambungan perjuangan Nabi SAW. InsyaAllah kita bagi ruangan sedikit pada iklan. Kita akan sambung kembali kenapa kita kena tahu tentang tanda kiamat. Hai dan Assalamualaikum. Hari ini 29 hari bulan sehingga 2 November sahaja kita adakan promo-promo seperti di bawah. Antaranya kita ada 1 Mega Ratu dengan harga di atas. Kita ada juga promo untuk Carmelo harga di atas. Kita ada 2 combo putih telaga dara harga di atas. Kita juga ada BMA Serum dan juga BMA Cream harganya di atas. Kita ada juga Rose Spring Water harganya di atas. Dan juga last sekali kita ada Oil of Javanica. Anda berminat dengan promo-promo yang sekarang, boleh saja datang walk-in ke stokis kami iaitu nombor 8 Jalan Rambai 11 Kota Masai. Bye dan Assalamualaikum.
Muslimin dan muslimat, penonton yang dirahmati Allah sekalian, kembali kita dalam perbahasan tentang tanda-tanda kiamat. Tadi kita dah jelaskan kenapa kita perlu bicara tentang tanda kiamat. Itu untuk menguatkan iman kita, sebagai galakan, dorongan untuk kita beribadat dan taat, penjelasan hukum hakam, untuk menunjukkan kebenaran dakwah Nabi SAW, dan untuk cara kita berurusan dengan setiap maklumat yang datang kepada kita tentang kiamat. Dan yang keenam, untuk persiapkan diri. Dan yang ketujuh, kenapa kita bicara tentang kiamat? Kerana ini adalah pintu harapan kepada umat Islam. Kenapa? Kerana kesudahan Nabi sebut, kemenangan itu milik umat Islam. Hari ini kita umat Islam diratah, disebut oleh hadis Nabi SAW. Yushaku an tada'a alaikumul umam kama tatada'a al-akalatu ala qus'atiha. Akan sampai satu waktu di mana kamu akan diperangi oleh semua umat seperti orang-orang yang makan mengelilingi hidangan. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala yanzi'anna Allahu fi suduri aduwikum al-mahabbata minkum. Allah Taala akan menghilangkan rasa gerun musuh-musuh kamu terhadap kamu. Wala yaksifanna Allahu fi qulubikum al-wahn. Maka Allah Ta'ala akan mencampurkan dalam hati kamu penyakit, wahan. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa mal wahnu? Apa itu penyakit wahan? Jawab baginda sallallahu alaihi wasallam, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Kamu lebih cintakan dunia, kamu takut mati. Tentu bila kita dengar bahawa Rasulullah menceritakan umat ini akan dizalimi, dan kita tengok, dan kita perhati, setiap kali umat Islam dizalimi, tak ada orang berani bela. Contoh umat Islam di Palestin, siapa berani bela? Tak berani bela, takut. Tetapi dalam Islam, Rasulullah menyebut tentang di antara apa yang berlaku kemenangan umat Islam. Orang Islam akan membunuh Yahudi. Orang-orang Kristian akan memeluk Islam. Nabi Isa akan turun, mematahkan salib, membunuh babi, tidak menerima melainkan Islam. Ya'juj dan Ma'juj dikalahkan. Dajjal akan dibunuh. Semuanya menunjukkan kesudahan itu milik umat Islam. Baitul Maqdis akan dibebaskan kembali. Dan umat Islam akan menikmati pemerintahan yang adil. Selama puluhan tahun di bawah pemerintahan Nabi Isa AS. Dan sebelum itu oleh Mahdi. Jadi ini membuka pintu motivasi kepada umat Islam. Tentang kalau kita sebut, kita suatu hari nanti pasti akan berjaya. Macam kita lihat orang-orang berniaga. Orang berniaga yang rugi, orang berniaga yang modal kecil. Tapi dia punya optimis bahawa dia akan berjaya satu hari nanti. Saya yakin dengan asas yang saya letakkan, saya akan berjaya. Saya boleh tembusi pasaran antarabangsa. Dengan sebab itu dia mampu bekerja dengan begitu tekun dan kuat. Walau kadang-kadang diperlukan masa 20 tahun, 30 tahun. Demikian juga tentang tanda kiamat. Ia memberi harapan pada umat Islam. Umat Islam kesudahannya tak akan begini. Walaupun hari kita orang Islam bergaduh sama sendiri, berbalah sama sendiri, saling sekian-sekian. Kita jawab satu hari nanti umat Islam akan disatukan. Satu hari nanti umat Islam akan mengangkat border penghalang antara mereka. Sama ada language barrier ke, halangan bahasa ke, halangan mazhab ke. Hari ini kan kita melihat pelbagai halangan. Halangan mazhab, halangan bangsa, halangan budaya, halangan kenegerian. Untuk kita bersatu. Kadang sama-sama negeri. Yang ni terlalu ke daerahan pula. Ini kita dah satu Malaysia. 14 buah negeri sebagai contoh. Dah wujud pula kita punya kita katakan keegoan kenegerian. Maka berpecah pula. Kamu bukan negeri kami. Dalam negeri pula ada keegoan kedaerahan pula. Maka yang setiap daerah ni berbangga. Dalam daerah itu berbangga pula dengan kekampungan pula. Ini kampung aku paling hebat sekali. Dan demikian kita melihat sifat kebangga umat Islam yang memecah belah kaum umat Islam. Itu boleh cerita negara pula. Yang ni negara Asia, ni negara Arab. Arab tak iktiraf negara Asia. Akan sampai satu hari nanti, umat Islam akan bersatu. Walaupun pelbagai mazhab. Sebab itu bila kita sebut Imam Mahdi, bila diturun, apakah diturun sebagai mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hanbali. Tak ada orang kata, oh, nanti Imam Mahdi turun, dia akan pegang mazhab Syafi'i. Atau dia akan pegang mazhab Maliki. Atau dia akan pegang mazhab Hanafi. Tak ada orang cakap macam tu. Tetapi Imam Mahdi keluar sebagai seorang ilmuwan yang akan berisytihad.
Dan dia akan menyatukan kesemua mazhab ini mengikut roh perpaduan yang pernah berlaku kepada umat Islam. Sebagaimana Salahuddin Al-Ayyubi buat. Bila dia membuka negara Mesir ataupun dia berjaya mengalahkan tentera Salib, dia memerintah Mesir, dia mengubah Universiti Al-Azhar daripada mazhab Syiah kepada berbagai mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hanbali. Disatukan mereka dengan pandangan dan pendapat. Disatukan mereka dengan kehormatan, dengan saling menghormati dan sebagainya. Akhirnya walaupun kita katakan Salahuddin Al-Ayyubi, dia tidak memandang mazhab itu sebagai pencetus pada perbalahan. Kerana ternyata mazhab ini tuan-tuan tak pernah wujudkan perbalahan. Tapi salah faham kita terhadap mazhab yang menjadikan kita berbalah. Keempat-empat mazhab ini boleh hidup damai, aman, tanpa sebarang masalah pun. Tetapi bila ada golongan yang cocok-cocok ni lah yang wujudkan perbalahan. Maka bila kita bicara tentang kiamat, kita bercerita tentang kemenangan umat Islam akhirnya. Dan yang ke-8, kerana menjadi fitrah kita manusia nak tahu apa yang berlaku akan datang. Sebab itu bila kita cerita bab kiamat kan macam menarik. Sebab kita manusia memang nak tahu apa berlaku. Ustaz, nanti kalau saya mati apa berlaku? Saya dalam kubur bagaimana? Ustaz, nanti bagaimana umat akan datang? Ustaz, dengan apa yang berlaku hari ini, bagaimana umat Islam menghadapi cabaran-cabaran yang mendatang dengan kebanyakan kuasa besar negara kafir yang punya atom, punya nuklear, punya segala kekuatan. Maka kita nak tahu apa yang akan berlaku akan datang. Maka Rasulullah SAW mengisi fitrah ini melalui perintah Allah Ta'ala. Dan saya katakan, saya nak tahu akan datang. Saya ni kahwin dengan siapa? Anak saya berapa orang? Lalu apa yang saya buat? Saya mubasyarah. Mubasyarah maksudnya saya praktikkan. Okey, saya akan kahwin. Dan saya kata, oh, betul, anak saya 5 orang, 6 orang, 8 orang, 10 orang. Kalau manusia ni suka istiksyafiyah, suka explore. Kita suka explore tertentu. Kita boleh telefon, kita godeh-godeh nak tahu benda dah telefon ni ada. Tekan sana, tekan sini nak tahu. Maka baik telefon ni beritahu dari awal. Okay, kita punya telefon ni, okay, 12 megapiksel, kita atau 14 megapiksel, kita punya RAM banyak ni, kita punya storage kita banyak ni, kita punya size skrin kita tebal ni, semua dia cerita, kita nak tahu. Sebab kalau kita tengok orang jual kereta, dia tak kata cerita hak kereta, kita pun tak minat. Tapi dia cerita, kereta ni okey, ini kereta yang temu di pasaran, ini kereta menggunakan petrol, kereta ni punya kuasa kudanya, berpuluh-puluh ekor kuda, kuasa kuda dia, dan kereta ni tahan minyaknya, 1 liter, boleh beribu-ribu batu perginya. Dia cerita semua, kita pun seronok. Kenapa? Kerana dia informatif. Dia beritahu semua maklumat-maklumat tersebut kepada kita. Maka kita dengan mudah suka. Saya suka beli kereta sebab maklumat dia beritahu tu semua. Apa yang saya nak tahu. Kereta ni boleh muat 7 orang. Tapi kalau 8 orang lagi banyak. Lagi bagus. Sebab apa kalau orang Terengganu naik kereta kalau 8 dia selesa. Sebab orang Terengganu sebut 8 tu dengan ada G. Lapang. Kereta pun jadi lapang. Dia pun cerita. Ni kalau naik ramai-ramai. Ini dia punya spring dia, suspension dia bagus. Saya kata manusia ini ialah makhluk explorer, suka mengetahui sesuatu. Maka pemberitahuan tentang kiamat ini satu bentuk fitrah. Supaya manusia tahu bagaimana kesudahan dunia ini. Macam mana dunia ini akan berakhir. Kalau golongan saintis pun mencari, okey, dunia ini akan hancur sebab berlakunya pencarian glasier di kutub utara dan selatan, limpahan air sekian. Dan berlakunya pelanggaran orbit di udara, dan berlakunya sekian. Mereka cerita. Tapi mereka cuma teka-teka macam tu. Tanda kiamat. Ia bukan teka. Ia wahyu dari Allah. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Menciptakan manusia dan segala isi dalamnya. Melalui baginda SAW, maka diceritakan tentang proses-proses bagaimana dunia ini akan berakhir. Maka ini adalah fitrah. Dan yang ke-9, untuk menunjukkan kebenaran Islam. Tentang agama lain tak cerita bab ni, hanya Islam. Islam menceritakannya secara mufassal, detail. Islam menceritakannya secara jelas. Islam menceritakannya tanpa meninggal ruang-ruang persoalan. Semuanya terjawab
Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab ruangan-ruangan kosong tersebut. Maka ini 9 sebab kenapa kita bercerita tentang tanda kiamat. Untuk menguatkan keimanan, galakan dorongan untuk beribadat, penjelasan hukum hakam, kebenaran dakwah Nabi SAW, cara kita berurusan dengan kiamat dengan cara betul, persiapan diri kita sebagai pintu kekuatan dan harapan pada umat Islam, sebagai fitrah manusia yang ingin mengetahui masa akan datang dan kebenaran Islam. Baik, tuan-tuan sekalian, bila kita tak faham tentang kiamat, kita bukan memahami kiamat melalui mimpi. Mimpi perjalanan akhir saya, kita bawa inilah cerita kiamat. Kiamat ini dipahami pertama dengan nas Quran dan hadis Nabi SAW. Ia bukan daripada cerita mimpi atau cerita karut-marut atau cerita yang direka-reka. Maka saya nak suruh orang seronok dengan kuliah duha saya pun reka. Saya pun sebutlah dia antara tanda kiamat begini-begini. Apa dalil? Tak dalil, saya rasalah. Pak saya pun dah mimpi nanti akan berlaku letupan sana, letupan sini. Maka akan berlakulah kiamat selepas itu. Akhirnya tak berlaku apa pun. Kerana orang ni cuma meramal macam Tok Nujung. Macam Pak Belalang. Cuma meramal seperti Feng Shui. Meramal seolah-olah dia tahu segala-galanya. Maka ini pembohongan. Tanda-tanda kiamat. Mesti melalui nas yang sahih. Yang kedua, melalui rujukan kepada ahlinya, pada ulama. Nas sudah sahih tapi penjelasannya kena tahu. Apakah ini maksudnya? Maka para ulama yang dirujukan. Dan bila kita bercerita tentang kiamat, kita akan cerita sesuai dengan akal manusia. Kerana tidak semua benda yang kita tahu, kita kena beritahu orang. Bukan kita sorok maklumat. Ada orang tuan-tuan, proses keimanannya belum mantap. Dan juga untuk dipaham benda itu agak sukar. Kerana dia terlalu logical. Tuan-tuan, benda ni, tanda kiamat ni semua logik. Tetapi akal aras pemikiran manusia ini berbeza-beza. Kalau akal kita sama tuan-tuan, kita tak akan melalui zaman yang berbeza. Zaman dulu kita tak ada telefon, hari ni ada telefon. Zaman dulu kita tak ada kendang yang sekian-sekian, hari ni ada. Akan datang kita tak tahu apa. Akal kita ni berkembang. Untuk pergi pada kiamat, ini satu ilmu ketuhanan yang tinggi. Tinggi. Macam hari ni kita sebut pergi ke bulan, tuan-tuan bayangkan. Rasulullah SAW cerita tentang Isra Mi'raj. Abu Jahal tak percaya, Abu Lahab tak percaya. Kalau hari ni kita cerita orang pergi ke bulan tak percaya, kita kata orang ni ketinggalan zaman. Sebab mereka nampak jet, pesawat, sekian-sekian. Tapi lihat prosesnya bila daripada Rasulullah beritahu. Ini hampir 1000 tahun lepas. Sekarang baru terbukti. Apa yang beritahu tentang kiamat ini memang logik, tetapi akal manusia ini nak sampai ke tahap itu lemah. Maka sebab itu tak semua perkara kita kena beritahu dulu. Ada benda yang beritahu lagi. Contoh kita sebut Ya'juj Ma'juj. Ya'juj Ma'juj makhluk Allah yang datang di akhir zaman, memusnahkan semua manusia dan tamadun manusia. Lalu mana Ya'juj Ma'juj? Tak nampak. Dia ramai kata Nabi SAW. Lalu kita dah guna Aqmar Sinaiyah, kita dah guna satelit, kita dah guna semua cara, tak ada pun jumpa Ya'juj Ma'juj. Tetapi kita tak sampai. Seolah kita rasakan bahawa semua teknologi kita akan mengetahui semua tempat. Tetapi banyak mana tempat kita belum turun ke lautan pun kita tak turun ke lagi. Banyak mana ikan-ikan yang belum kita tangkap semuanya. Bahkan banyak mana rahsia manusia kita juga belum tahu. Rahsia otak manusia. Sebab itu kiamat ini benda yang paling tinggi logiknya. Namun bagi orang yang mengetahuinya, tak semua boleh kita ceritakan benda itu sekarang. Ada benda nanti dulu. Macam saya katakanlah, kalau kita bicara dengan anak kita, tak semua ilmu kita nak beritahu anak kita. Ada benda tak sesuai lagi. Macam mana dapat adik baru. Kita tak perlu beritahu. Nanti dia pandai buat sendiri. Cukup dia tahu dia dapat adik baru, jaga elok-elok adik ni. Yang usia adik ni. Kalau usia adik ketuk kepala. Tapi macam mana proses adik itu terjadi, itu bukan akal dia untuk faham. Kerana dia terlalu kecil. Perkara ketiga yang kita nak bicarakan. Tentang baik. Saya dah sebut kenapa kita bicarakan tentang kiamat. Dan apa dia punya sumbernya. Kemudian kita nak lihat. Tanda kiamat ni berapa bahagian. Baik, kiamat ni ada 2 bahagian. Pertama tanda kecil, yang kedua tanda besar. Alamatul sughra. Dan insya-Allah ta'ala dalam peluang kuliah duha yang beberapa siri ini, saya akan bicarakan secara
jelas tentang semua tanda-tanda kecil ini. Dan diikuti dengan tanda besar. Kita ada tanda kecil kiamat, ada tanda besar. Kita juga akan bicarakan tentang tanda besar. Baik, tanda kecil kiamat, tuan-tuan sekalian, ada dua. Satu yang sudah pun terjadi. Dah terjadi dah. Dah full stop. Tapi ia tanda kiamat. Seperti kebangkitan Nabi SAW, ia tanda kiamat. Tapi tanda kecil. Bila lahirnya Rasulullah, Nabi penutup akhir. Nabi tak akhir, Rasul tak akhir. Berarti dah habis. Maka kebangkitan Rasulullah ini tanda kecil. Dan termasuklah insyiqaqul qamar. Terbelahnya bulan yang merupakan mukjizat baginda SAW waktu Nabi berada di Mekah. Waktu dicabut oleh musyrikin Mekah. Itu adalah tanda kiamat. Tapi sudah pun berlaku. Dan ada tanda kecil yang sedang berlaku. Tanda kecil yang kita katakan akan berlaku. Baik, saya bagikan tanda kecil ini pada 3. Pertama, dah berlaku. Yang kedua, dah berlaku dan berterusan berlaku. Yang ketiga, belum berlaku. Kalau orang tanya saya sekarang, apakah sekarang kita berada pada fasa? Saya kata kita berada pada fasa terakhir tanda kecil kiamat yang sedang berlaku. Kita ada tanda kiamat yang dah berlaku. Yang kedua dah berlaku dan sedang berlaku. Dan yang ketiga yang belum berlaku. Baik, kita berada pada fasa mana? Kita berada pada fasa yang pertama yang sedang berlaku. Yang kedua yang menunggu beberapa lagi tanda-tanda yang akan berlaku. Tanda-tanda kecil akan berlaku seperti zahirnya Imam Mahdi. Ini merupakan tanda kecil. Mahdi ini bukan tanda besar kiamat, tanda kecil. Ia belum berlaku. Tapi dia akan berlaku. Berlakunya peperangan yang besar dipanggil Malhamah Kubra. Yang menyaksikan antara orang Islam dengan orang kafir. Belum berlaku. Kerana negara Islam masih lagi bersekongkol dengan negara kafir. Mengikut waktu turut pada negara-negara kafir. Tapi akan datang satu hari nanti negara Islam akan berperang dengan mereka semua. Tapi itu tanda kecil yang dinamakan perang Harmajidun atau Armajidun. Kemudian kita ada tanda besar kiamat. Tanda besar kiamat ni ada 10. Disebut oleh Nabi SAW. Bermula daripada dukhan, yakni asap. Ini kita akan bicarakan apa itu dukhan. Diikuti dengan Dajjal, yakni keluarnya Dajjal. Diikuti dengan Dabbah, keluarnya binatang yang boleh berkata-kata. Daripada Bukit Safa. Yang keempat, matahari keluar sebelah barat. Yang kelima, turunnya Nabi Isa AS. Ini tanda besar. Kita taklah ikut turutannya, tapi tanda besar. Turunnya Nabi Isa AS. Yang keenam, keluarnya Ya'juj Ma'juj. Yang ketujuh, gempa di timur. Yang ke-8, gempa di barat. Yang ke-9, gempa di semenanjung tanah Arab. Dan yang ke-10 adalah api yang keluar daripada Yaman. Yang halau manusia ke tempat perkumpulan. So ini 10 tanda besar. Yang kita akan bicarakan nanti tentang tanda-tanda ini. Jadi kalau kita flashback balik tentang tanda kecil dan tanda besar. Kita sebut tentang kenapa kita kena belajar tentang kiamat. Tanda-tanda kiamat. Dan apakah sumber dalam membicarakan tentang kiamat. Dan kita juga telah menyebut bahawa kiamat ni ada tanda kecil yang sudah pun berlaku. Ada tanda kecil yang sedang berlaku, masih berlaku. Dan ada tanda kecil yang belum berlaku. Dan dia pasti akan berlaku. Dan kita dalam fasa menunggu tanda-tanda kecil yang akan berlaku. Dan berada dalam fasa tanda kecil yang sedang berlaku. Dan bila kita sebut tentang dosa-dosa, tanda-tanda besar pula, kita dah sebut tanda-tanda besar itu ialah ad-dukhan, asap yang memenuhi seluruh dunia ini. Yang kalau dihidup oleh orang kafir dia mati, dihidup oleh orang beriman mereka cuma sesama. Itu merupakan tanda besar. Kematian orang kafir besar-besaran. Dan benda itu kita akan lihat. Ia akan berlaku. Dan tanda tentang turunnya Nabi Isa AS. Dengan munculnya Dajjal. Muncul Dajjal, maka turun Nabi Isa AS. Kemudian keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian berlaku gempa bumi di timur, di barat, di semenanjung tanah Arab.
dan berakhir dengan keluarnya matahari sebelah barat dan keluarnya binatang yang berkata-kata dan berakhir dengan api yang keluar daripada Eden, daripada Yaman, kalau menghalau manusia ke satu tempat. Baik, ini kita katakan mukaddimah tentang bagaimana kiamat itu berlaku. Dan insya-Allah Ta'ala kita akan bicarakan nanti satu persatu. Tanda kecil sampai habis insya-Allah. Berdasarkan kepada faktanya. Sama ada tanda kecil itu yang kita katakan sudah pun berlaku. Atau tanda kecil yang sedang berlaku. Atau tanda kecil yang akan berlaku. Dan kita juga akan bicarakan tentang tanda-tanda besar. Supaya kita bersedia, supaya saya lebih nampak kita nampak kepada kebenaran Islam, kebenaran Nabi Muhammad SAW. Dan juga supaya kita tak ditipu oleh orang-orang yang saya katakan manipulasi tentang tanda kiamat. Sikit-sikit mereka kata, oh ini tanda kiamat. Nabi dah sebut, dah berlaku, sekian. Tarikhnya sekian. Tempohnya sekian. Lalu mereka menipu kita dengan statement mereka seolah-olah mereka confident. Inilah tanda kiamat yang dimaksudkan oleh baginda SAW. Walau itu bukan tandanya. Dan tanda itu belum berlaku sebagaimana yang diinginkan oleh Allah atau yang diceritakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan bicarakan lagi tanda-tanda kiamat, tanda-tanda kecil yang sudah pun berlaku pada siri yang kedua insya-Allah taala dalam pertemuan akan datang. Mudah-mudahan beri manfaat pada saya dan tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.